Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Welcome to Bijak Livestream bersama saya Ika Nabila dan kami akan menemani anda semua 1 jam setengah. Okay, so please stay tune dengan Ika sampai 10 malam ni. Anda akan bersama kami dan juga minggu lepas kita ada Sarancak, kita ada Zabil Nakaria, Nabil Zakaria bersama anda semua untuk bijak ke hidup. Tapi minggu ni kita santai-santai sedikit walaupun topik kita nak kupas hari ni a little bit heavy, tapi tak apa, kita boleh je sembang-sembang santai bersama anda semua. Dan kita, the key untuk kita punya live stream hari ni adalah bertenang. Bertenang kawan-kawan ya. Dan kita juga ada tetamu yang sangat istimewa bersama kita hari ni untuk mengupas topik kita pada hari ni. Tapi sebelum tu Ika nak tanya semua orang apa khabar, sihat ke tidak, dan komen-komen juga dekat bawah. Hello, kita ada Mr. Typing. Thank you Mr. Typing for joining us today. Comel-comel sebenarnya kita punya penonton dekat TikTok hari ni. Ika suka, kadang-kadang ada yang username dia macam password wifi lagi. Tapi tak apa, we love it. Dan kepada penonton kita daripada rumah warna lain, okay, sila beralih kepada aplikasi TikTok untuk kiranya engage dengan kita, untuk kita baca komen anda dengan lebih dekat lagi, okay, sebab kita akan baca komen hanya di TikTok Live, especially bila kita nak bincangkan topik yang kita nak sembang santai hari ini. Selain daripada itu, Ika juga ada sedikit peringatan untuk semua penonton. Kita sangat alu-alukan anda untuk masuk live ni, share this live, tap screen, tekan love button, tetapi kita kena ada beradab sedikit lah. Okay, kita tak menyokong apa-apa komen yang berunsur provokasi, pembulian cyber, lucah dan sebagainya. Kalau kita dekat TikTok ni memang senang sangat untuk terkeluar daripada live ni, jadi anda pun kena behave juga. Dan penonton kita juga digalakkan untuk melaporkan apa-apa komen yang berunsur seperti itu, sebab kita nak buat live ni dengan lebih rapat, dengan lebih harmoni dengan korang. Jadi kita kenalah behave dan saling hormat menghormati. Okay, so kepada semua yang baru saja mungkin masuk live ni tiba-tiba, bijak.my ni baru lalu dekat anda punya FYP. Tengah live sekarang ni ya guys. So hello semua. Dan jangan lupa follow Bijak dan follow community kami, community group kami punya social media, especially di Rumah Purple. Sebab kalau you guys follow dekat situ, anda boleh dapatkan pelbagai info dan updates. Okay, boleh tekan saja dekat bio Rumah Purple dan juga dekat profile TikTok ni. Okay, sebab apa yang kita nak berikan adalah bila anda follow mereka, mereka akan aktif update anda di sana. Okay, untuk members kita ada special gift dan juga habuan menanti anda. Okay, jadi kalau anda tak nak terlepas, subscribe hari ini sebab ada pelbagai surprise menanti anda semua. Kalau anda semua belum tahu lagi apakah Bijak ini? Ini aplikasi apa yang anda sedang menonton sekarang ni? Okey, Ika nak bagi tahu anda boleh sign up Bijak secara percuma. Tapi untuk apa Ika? Untuk situasi-situasi seperti road tax. Road tax kalau dah expired. Lepas tu ada juga akan tanya, alah tapi Ika, I renew road tax setiap 3 tahun, 5 tahun. Lambat lagi nak expired. Tak apa. You guys boleh dapat early sign up. Bijak akan remind anda bilakah road tax dan insurans anda akan tamat. Kalau Ika dulu masa zaman student, biasalah kita macam belum ada responsibilities. Selalunya my dad yang akan macam, road tax nak habis ni. Tapi sekarang tak kuasanya dia bila dia dah bercucu kan. Dia macam pada pandang kau lah sendiri. Tapi tak apa, Ika, if my dad is not around to remind me, kita ada Bijak. Senang cerita, Bijak akan jadi reminder, your special PA lah, senang cerita. Okay, so anda takkan terlupa nak renew any road tax, any insurance kereta anda. Yang paling best, if you download the application, you akan tahulah betapa mudahnya nak buat semua tu. Okay, so sekarang ni, sebab apa tahu, you guys kena tahu semua ni kena cakna because pihak berkuasa dah sangat canggih. Dia boleh scan je you guys punya plate number dan boleh terus tahu bila you punya road tax and insurance akan expired. So better you early sign up lah. Okay, yang paling penting semuanya percuma. If you rasa macam lost sangat, tak jumpa lah link dekat mana apa semua, just layari website bijak.com sekarang. Okay, it's so easy.
semuanya at the tip of your fingertips orang kata, okay? Dan juga kalau anda sign up bijak, kita ada bijak rewards. Anda hanya sign up secara percuma dan boleh menang cabutan bertuah pada bulan ni. Okay, dan kita ada macam-macam lah. Bukan biasa-biasa lah hadiah yang you guys boleh dapat dapat percutian ke luar negara. Anda boleh pilih destinasi percutian tu. Nak pilih mana? Bali, Japan, Maldives. Everything you can choose kalau you guys bertuah. So jangan tunggu lama-lama, sign up bijak sekarang dan rebut peluang ini. Okay. Ada tak penonton kita lagi? Oh, ada cakap, Abel, nak duit raya? Boleh. Okay, keep on commenting. Kita akan pilih pemenang, tak boleh sebut. Kita akan pilih, pemenang lah. Penonton bertuah kita. Okay, dan you guys boleh just keep engaging lah. Keep commenting dekat bawah. Okay, kepada mereka yang belum tahu juga, kita ada buy now, pay later. Sekarang ni, teknologi kan, apa-apa saja platform e-commerce mesti akan ada pay later. Okay, so dekat bijak pun, kita ada pembayaran ansuran mengikut tempoh masa yang tertentu di mana anda hanya perlu bayar jumlah yang tertentu saja secara berperingkat. Contohnya mungkin you nak renew setengah tahun atau setahun tapi masa tu keadaan ekonomi tak mengizinkan, so guna saja option pay later. Okay, so bijak membolehkan anda renew insurans dan road tax secara ansuran. Nak tahu lebih lanjut, layari website dia saja macam Ika cakap tadi, bijak.com untuk maklumat lanjut. Alright, so anda please semua yang sedang menonton ni teman kami selama 1 jam setengah. Macam-macam kita akan bawakan kepada anda semua and of course sangat-sangat bermanfaat juga. Okay, kita tak ada macam shopping-shopping pun. Kali ni kita tak ada shopping-shopping pun. Kalau tengok TikTok live selalunya ada berkenaan dengan shopping kan? Tidak. Okay. Ini adalah sesuatu yang akan memberi manfaat sangat-sangat and I'm very sure it will be something that you akan take away, sesuatu yang hopefully akan mengubah juga the way you see things. Okay. Alright. So, kita juga nak berikan hadiah istimewa kepada penonton kita pada malam ni dengan syarat anda hanya perlu stay dekat penghujung rancangan ni dan berpeluang mendapat wang tunai RM1,000, duit raya lah orang kata Okay, hanya perlu berikan kita 200,000 likes dan 1,000 shares. Wow, sekarang ni kita dah ada 28 share. Okay, janji dengan Ika malam ni, InsyaAllah kalau yang sedang menonton ni bertuahlah anda untuk menang kita punya duit raya malam ni, okay? Okay, so without further ado, okay, I think before you watch the intro, you dah tengok kita punya banner tadi kan, seperti anda semua sedia maklum, kita dah kongsikan tajuk perbualan kita dengan borak-borak bijak pada malam ni, okay? Kalau Zai hari tu ada masak-masak, Sarancak ada pasal lagu-lagu viral, lagu raya dia macam very very fun and light. Today pun is going to be very santai, okay? Di mana kita sangat perlukan support system dan juga motivasi yang kita lalui hari-hari. And usually a lot of times tak semua orang ada access to that. Ika sangat-sangat faham. And even if you want to go for, therapy, benda tu pun akan makan cost. Especially dengan keadaan ekonomi kita sekarang. Okay, ekonomi kita personally. So, malam ni bijak belanja anda juga. Okay, sama-sama dengan anda, anda boleh kongsikan apa saja yang anda selesa dekat ruangan komen. Dan kepada mereka yang mungkin tak selesa, maybe you boleh privatekan account you. So, we don't know who you are, but you can share you punya, problems atau apa-apa saja yang gusar di hati tu, okay? Dan mungkin tetamu special kita bukan Ika, tetapi tetamu special kita akan bantu anda juga sebentar saja lagi. So tanpa buang masa, kita nak jemput Bro Amin Idris. Bro Amin ke Tuan Amin? Selesa. Bro Amin cukup lah. Bro Amin ya. Seorang motivator, seorang professional trainer, certified image consultant. Ya, betul. Author and also TV host. Masya Allah. I'm so happy to have you here today with us today. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana jumpa Ika.
Terima kasih, because I've been meaning to see you juga, because you are someone yang very very motivating. You masuk studio je tadi macam aura tu dah lain tau. InsyaAllah. Okay. So selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Aid Mubarak. Aid Semoga Mubarak. Allah terima ibadah kita semua, insyaAllah. Amin, insyaAllah. So how was your Raya? My Raya, saya selalu berpegang kepada raya yang simple tapi bahagia. Oh, that's a very good one. Cuma tahun ni banyak jugalah tempat daripada Pahang, pergi Kelantan, pergi ke Banting, merata lah. Oh, merata. Okay, bukan bro, sebab bini ramai tak, sebab banyak event, banyak program. Banyak event. But your hometown dengan wife punya hometown? Saya di Kelantan. Okay. Wife di Banting. Oh, one end to another end Correct. Wow, okay. Tapi memang orang kata sederhana lah. Sederhana. Sederhana asalkan mencukupi Betul, sebab kita berada di waktu-waktu yang tak berapa terjamin sekarang. Betul. Keadaan dunia yang bergolak. Betul. So bersederhanalah kita. Always prepare for the worst. Oh, I like that. Okay, itu memang sangat-sangat relatable. Betul. Especially kepada Gen Z. Oh. Bila kita nak persiapan raya. Kita dua-dua bukan Gen Z, bro. Bukan. Sedarlah diri ya. Ya, sedar diri. Tak apa. Kita bolehlah ala-ala macam berkelakuan untuk kita punya live stream hari ini, sebab mungkin jangan lupa diri sudah ya. Jangan lupa diri orang kata. Okay. So tanpa buang masa lah, kita nak kupas tentang kita punya topik pada malam ni. Okay, especially kepada penonton kita, macam mana kita nak kawal panic attack dan juga anxiety, especially ketika isu semasa lah kan. Kita tak nak kupas macam detail on the current issues that's happening, tapi banyak benda sebenarnya sedang terjadi sekarang dan sedang memuncak, especially until now. So bolehlah kita start cakap pasal anxiety dengan panic attack. Tapi sebelum tu, Ika nak remind viewers juga, jangan lupa tap the screen sekarang. Okay, #bijak kongsi rezeki. Kita nak try achieve 200,000 likes dan 1,000 share. So jangan lupa komen, follow like button. Kepada aplikasi lain, sila beralih kepada TikTok live untuk kita baca komen anda kalau ada apa-apa yang nak share tentang anxiety. Okay, so Bro Amin. Yes, saya. Sekarang kan kita dah tengok macam-macam yang terjadi, especially harga barang naik. Isu global yang that's currently happening right now yang sangat macam orang kata terrifying jugalah. Betul, kan? Betul. Ramai juga risau pasal kerja. And benda-benda tu orang kata trigger point yang boleh menyebabkan anxiety, walaupun benda tu tak berlaku direct pada kita. Correct. Dan Ika faham anxiety ni dia macam it's not something yang you boleh see luaran kepada dan orang tu. Kita tak minta pun. Kita tak minta. Dia kadang-kadang tiba attack je. Correct. So can you share more thoughts about that? Okay, pertama kita ni digerakkan oleh otak kita. Betul. Sebab tadi Ika tanya macam mana berita-berita ni yang boleh trigger kita. Okey, otak kita ni ada 3 filter. Pertama disebut sebagai deletion. Deletion maknanya kita ignore sesuatu data ataupun sesuatu fakta dan maklumat. Kedua dipanggil distortion. Kalau bahasa Melayu, pengherotan. Orang Kelantan kata renyok. Maksudnya kita reshape sesuatu maklumat. Yang ketiga adalah generalization. Saya buat contoh lah. Pernah tak yang sedang menonton ni ataupun Ika sendiri, suatu hari niat nak beli kereta H, kan? Sebelum ni duk guna kereta Conch, kan? Nak beli kereta Honda, kan? Tiba-tiba takdir Allah lah. Pergi mana-mana kat traffic light. Weh, nampak kereta Honda. Kan? Bila parking, banyaknya kereta Honda. Kan? Kita rasa macam, wow, adakah ini takdir yang menentukan memang aku akan beli kereta Honda? Sign? It is a sign, kan? Walhal, sebelum ni, kita melalui parking yang sama. Traffic light yang sama, tempat yang sama. Tak ada lalu jalan lain. Dan memang dah wujud pun sebelum ni. Tapi sebelum ni kita tak perasan. Sebab sebelum ni kita guna filter deletion. Deletion tu macam more to distraction ke? Yang distraction tu distort. Distort, Kita delete, maknanya maklumat tu ada tapi kita ignore. Maknanya sebelum ni kereta Honda tu memang parking sebelah kita. Tapi kita ignore. Tak perasan pun. Tak perasan pun.
Tetapi Okay. kita memilih untuk generalization. Iaitu asalkan keretanya Honda. Asalkan keretanya Honda. Kan? Asalkan Honda je, kereta yang kita nak beli. So kita telah memilih satu maklumat untuk kita tengok dan kita delete maklumat lain untuk kita tak nak tengok. Faham maksud saya kan? Faham. Okay. So, point saya ialah kenapa bila kita tengok satu berita, kita tertrigger? Kerana kita telah memilih berita-berita yang boleh trigger kita. Sebab tu saya pesan kepada rakan-rakan, kawan-kawan yang sedang menonton ni, kena filter berita apa kita nak tengok. Dia berita ni in general ada 3. Satu, berita bersifat provokatif. Okay. Kedua, berita palsu. Ketiga, berita bersifat informatif. Okay. Yang biasanya menyebabkan kita trigger adalah kerana 2 berita ni. The first 2. Berita palsu ataupun provokatif. Biasanya kedua-dua jenis berita ni datang daripada kumpulan-kumpulan politik. Bila datang daripada kumpulan-kumpulan politik, of course dia akan ada orang-orang yang disasarkan untuk dia hentam. Jadi itulah datangnya provocation. Begitu. Akan ada pihak-pihak yang mereka target untuk belasah. That is so, So bila kita baca, of course kita akan nampak yang buruk-buruk. Yang jahat-jahat. Yang boleh trigger kita, weh macam nak kiamat kan. Tetapi kalau kita memilih berita-berita yang bersifat neutral dan informatif, kita akan mendapat maklumat. Kita akan mendapat fakta. Dan fakta itu tidak bersifat bias. Dan biasanya kita akan lebih tenang. So ringkasnya menjawab soalan tadi, dia bergantung kepada berita apa kita pilih. Kalau kita pilih berita yang provokatif, memang akan trigger kita. Faham. Ya Allah, that is so true. Maknanya kan sebenarnya advice dia, Tuan Bro Amin, sebenarnya macam it's more to you guys nak tahu berita, bacalah berita yang memang daripada reliable source. Correct. Yang tak bias. Dan berautoriti dan bias. Dan tidak bias. Ya, tapi masalahnya yang tak bias tu, yang official channel tu, dia kurang, kadang-kadang dia boring sikit lah. That's our problem. That's the problem. Kita nak yang sensasi. Dan bila engkau tertrigger, engkau yang bermasalah. Itulah cerita dia. So kita kena pilih. Kita nak yang sensasi ke, kita nak kesihatan mental kita. Kalau kita nak kesihatan mental kita, avoid sensasi, go for maklumat yang bersifat neutral. Maklumat ataupun portal yang bersifat tidak bias. Ataupun yang tidak bersifat provokatif, yang neutral. Yang bukan sensational lah basically. Sebab kena ingat zaman sekarang, ramai influencer-influencer, dia tipu kita dengan rage bait, yes. Nampak? Dia start dengan konten-konten yang bersifat mengata, menghina, yang bersifat provokatif, yang menyebabkan kita nak tengok. So, kita telah terpancing dengan tipu daya tersebut, akhir sekali kesihatan mental kita yang terganggu. And dia boleh kata, aku tak suruh kau baca pun, aku tak paksa. Kan? Kita yang memandai-mandai. So, kita ada power untuk memilih, pilihlah yang membantu kesihatan mental kita, bukan yang boleh mengkoyakkan kesihatan mental kita. That is so true lah. Memang I betul-betul boleh relate lah Bro Amin nak explain tu sebab influencer-influencer ni, that is their job untuk get that attention. Correct. Tetapi dari segi bila dia share information tu, kena ethical lah. Mungkin kita perlukan satu lagi session Tuan Producer untuk motivate content creators yang tak ethical ni. Okay, Ika nak baca sedikit komen. Terima kasih sangat-sangat semua yang bagi engaging comments. Please keep them coming. Ricky Barboa, bukan main nama. Iya, pernah rasa. Abe cakap terbaik. Ikin cakap berat tajuk malam ni. Memang betul berat, tapi kita santai je sembang hari ini. Okay, pengisian kita lebih santai dan lebih relatable kepada semua. Jadi kalau siapa-siapa ada apa-apa pengalaman nak share tentang anxiety ataupun panic attack punya isu, just comment saja dekat bawah. Fana Sofia cakap, kadang berita semasa buat saya rasa risau dan overthink. Betul. Cara saya kawal, tarik nafas dalam-dalam dan kurangkan tengok berita negatif. Good job. Wow. Tahniah kan. I baru nak tanya tips Bro Amin. Tak payah jawab. Syah Acha, kesihatan mental lebih penting. Betul? You need to have that always a reminder bila kita tengah doom scrolling tu. Kadang-kadang kita shock bila kita tengok konten-konten sensasi. Muhammad Fikri,
Panic attack tu macam mana? Nanti kita jawab lagi. Nanti kita jawab sekejap saja lagi. Okay. So, adakah normal sebenarnya Bro Amin untuk kita senang trigger dan kita rasa anxious dengan keadaan dunia sekarang? Okay. Otak kita ni sebenarnya is like a prediction machine. Prediction machine. Dia mesin yang mudah menganggarkan sesuatu. Okay. Dan bila kita berhadapan dengan sesuatu, kita anggarkan ia sebagai satu ancaman, kita akan bersiap sedia. Okay. Contoh, ancaman. Ika pernah tak zaman-zaman tadika dulu ke zaman sekolah rendah ke sekolah menengah, asalkan lalu satu kelas je mesti jumpa dengan seorang senior yang suka bully kita. Sentiasa. Kalau lalu dia bully kita, kalau lalu dia bully kita, kalau dia bully kita, kita lalu. Kan? Saya mangsa bully. Jadi kan? So selalu you feel what I say kan? Yes. So apa biasanya reaction kita? Adakah kita akan lalu kelas tu lagi? Tak. Sebab otak kita dah predict dah. Dah predict. Kalau lalu mesti kena. Yes. So apa kita buat? Kita lalu kita jalan avoid. lain. Yes. Kita avoid. Sebab kita dah predict. Kalau jadi confirm kena. So kita elak. Kita elak. Okay. Dan kita rasa selamat. Yang menjadi masalah ialah bila kita predict dan otak kita tak boleh jumpa apa yang akan berlaku. Dia jadi anxious. Dia jadi tak menentu. Kalau lalu ni apa jadi weh? Kan? Bila minyak naik apa jadi weh? Dia macam banyak buat assumption. Bila dia tak ada kepastian, maka mulalah dia assume. Dan assume tu pula belum tentu betul. Okay. Dan apabila ia tidak dikawal dengan baik dan ianya berlaku dengan melampau, itulah jadi anxiety. Right. Can you see? Anxiety tu adalah ketakutan of the uncertain. Yes, ketakutan of the uncertain kerana otak kita tak boleh nak predict benda tu betul ke tidak. Nampak tak? Faham. Tapi bukankah itu just life in general? Kita pun memang tak tahu our future. Sebab tu wujudnya orang-orang seperti pakar-pakar psikologi, terapis, kan, kaunselor, membantu kita supaya memandu arah anxious itu ke jalan yang betul dan kita dapat mengawal dengan baik supaya kita yang mengawal fikiran kita, bukan kita dikawal oleh emosi kita. Okay. Faham. Maknanya kita kena kawal our reaction. Correct. Instead of kawal emosi. Anxiety ni dia ada beberapa kesan. Pertama, dari segi emosi, kita akan terlalu bimbang dan terlalu takut. Yes, betul. Kan? So, kita tengok sekarang ni, bila contohlah selat humus dah dibuka, tutup balik contohnya kan, terbaru. So, kita, sudah macam mana ni? And then kita tak tahu bila perang tu akan berhenti. Contoh, apa lagi? Kita akan rasa macam tidak terdaya nak buat apa. Yalah, benda jauh. Kita duduk sini, aku nak buat apa weh? Yelah. Kan? Macam mana weh? Ya. Kita pun tak dekat dengan decision maker yang menjadikan berita tu. Kan? Okay. Apa lagi? Dari segi, kita akan rasa terlalu marah barangkali. Kenapa orang tu tak buat macam ni? Kenapa? Mulalah komen benda yang bukan mengata ke orang. Dan ia didorong oleh kekecewaan. Dan dia juga boleh menyebabkan perasaan kita di luar kawalan sebab dia telan emosi. Faham. Dan kognitif kita menyebabkan kita susah nak buat keputusan. Itu yang kadang-kadang kita terkomen benda yang memfitnah orang. Bila orang tu hantar surat saman, baru terkira-kira nak minta maaf. Nampak tak? Itulah yang drive diorang buat benda-benda rage baity macam tu. Kan? Okay, sorry, kan nak selitkan sedikit Bro Amin. Penonton kita sekarang dah 600 lebih. Wow. Masya Allah, that's quite high. Thank you so much. Assalamualaikum semua. So, hari ini kita tengah kupas topik anxiety and panic attack bersama kita punya pakar motivasi dan jack of all trades lah basically. Masya Allah. Okay, Bro Amin. So, anda boleh tinggalkan ruangan komen di bawah. Jangan lupa share live ni dan like juga. Okay, kita sambung. Boleh. Okay. Fana Sofia cakap, anxiety sampai rasa berdebak. Macam mana saya nak tenangkan hati? Okay. Do you want to keep that dulu? Kita simpan dulu. Nak tambah we go lagi? step by step. We go step by step. Okay. Kalau kita lompat nanti kan. Betul. Macam distraction. Kita jadi, kalau dalam silibus pelajaran. Betul. Lompat tajuk baru yang tajuk awal tak settle. Kadang-kadang yang melompat ni mengejut dibagi
kita anxiety juga. So, Jangan baru tenang. Tak apa. Step by step, insyaAllah. jangan sampai host pun anxiety. Okay. Alright. So, okay. Macam kita cakap tadi, Bro Amin explain, anxiety ni comes from not knowing the uncertainty. Correct. Okay. Dan that is pada Ika lah. Life in general. Ika pun pernah lalui benda tu yang macam, even when driving. Correct. Bila kita tengah drive satu road, of course things are going to be very uncertain. Betul. Kita tak tahu orang belakang kita nak bawa macam mana, nak potong kita. Itu contoh lah. So, macam mana uncertainty ni boleh bagi efek yang sangat besar kepada orang yang affected emotionally ni? Okay. Sebab tu penting ilmu pengetahuan. Okay. Dalam Quran sebut, Qul hal yastawil lazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun. Adakah sama, wahai Muhammad, orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Bila contoh kata Imam Ghazali, kita memusuhi apa yang kita tak tahu. Contoh kan, pernah tak Ika, semualah yang sedang menonton TikTok sekarang ni, ada satu subjek dalam pelajaran kita rasa takut gila, kita rasa benci gila kan? Ada. Kan? Admaths, sejarah kan? Sejarah okay. But out of nowhere, tiba-tiba datang, contohlah guru tuition ke, ataupun best student ke, kawan kita ke, dia bawa satu formula yang mudah. So, bila kita belajar, senang rupanya, kan? Okay. Nampak tak? So, daripada ketakutan tadi, dia sudah jadi seronok, bahkan kadang-kadang dia jadi cinta kepada benda yang kita takut selama ni. Kerana apa? Sebelum ni kita tak tahu. Selepas itu kita mula tahu. Dan kena beza tahu antara buat benda yang betul dengan buat benda gini. Buat benda yang betul dengan cara yang betul secara betul-betul. Baru betul. Betul? Faham maksud saya? Contoh. Kena telan jap. Saya sakit kepala. Okay. Saya letak ubat kat lutut saya. Dengan betul-betul. Adakah itu betul? Tak. Walaupun saya letak ubat dengan betul-betul, tapi bukan dengan cara yang betul. Adakah itu betul? Tak betul. So, bila sakit kepala, cara yang betul adalah letak ubat di kepala. Dan kita buat dengan betul-betul. Baru betul. Betul? Betul. Faham kan? Faham. So, dalam isu kenapa kita mudah ter-anxious, kerana kita sendiri pun kurang maklumat ataupun tersilap maklumat. Kerana apa? Saya sebut tadi, kita memusuhi apa kita tahu. Kita tak tahu. So, kalau perasan, kenapa orang dulu-dulu jarang berhadapan dengan masalah anxiety? Isteri saya kaunselor. Dia cerita, budak darjah 2 datang jumpa dia. Cikgu, saya ada anxiety. Budak darjah 2. Sekarang? Kita darjah 2 dulu. Kita duk fikir pasal apa? Anxiety pun saya tak tahu kot maksud dia. Anxiety pun tak tahu apa benda. Okey, punca dia adalah kerana lambakan maklumat yang melampau-lampau di social media. Bila budak-budak tengok anxiety, walaupun dia tak tahu apa tu anxiety, dia claim dia ada anxiety. Sebab apa? Dia tak tahu pun apa itu anxiety. Nampak? And kadang-kadang lagi kelakar. Bila tanya kenapa dia ada anxiety, alasan tu tak boleh belah. Dia kata sebab dia main Roblox. Dia minta dengan kawan dia untuk sedekahkan Robux. Kawan dia tak reply. Anxiety! Apa? Kan? Roblox ya? Can you see? I can see. Ya nampak Allah. Tak? Maknanya lambakan maklumat juga boleh menyebabkan anxiety. Betul. So, pentingnya kita memilih ataupun selektif dengan maklumat. Betul. Dan jangan terlalu overexpose diri kita kepada social media. Betul. Macam Syah Acha ni cakap, terlalu banyak assume sehingga anxiety tu wujud. And sometimes it's not even anxiety. Dia macam overuse je the term. Okay? Correct. Tapi kita tak menidakkan. Betul. Kita tak invalidate mereka yang memang betul-betul ada anxiety. Cuma you need to really know, macam Bro Amin cakap tadi lah, betul-betul. You need to know betul-betul. Adakah what you feel tu adalah betul-betul solution kepada yes. Okay? Fana Sofia cakap, faham, kena teknik yang betul. Buka social media pun dah anxiety. Tapi memang betul, because lambakan that's why rasanya orang kita sekarang pun ada fatigue
dengan too much info yang kita consume every day. Chocolate latte cakap, kalau kita risaukan sesuatu sampai tangan sejuk dan berpeluh. Okey. Itu kira anxiety ke? Ginilah, saya bagi tahu terus. Apa beza antara anxiety dan tajuk kita ada sebut tentang panic attack. Panic attack, yes. Okey. Pertama sekali saya nak bagi tahu pada penonton, benda ni semua saya belajar ketika saya ambil master dalam counselling. Sebab ada orang kata, Hamid dia cuma pasal anxiety, pasal panic attack dia belajar mana. Take note korang. Mungkin ada orang dia jangan ingat. persoal. Sebab degree saya law. Saya ambil civil dan syariah. Lepas tu saya sambung dalam master counselling lah. Okey. So you are a legit person who can talk nak about kata this. pakar tak, ada info lah. Ada info. Okey. Anxiety, dia adalah himpunan daripada proses-proses kebimbangan yang berlaku. Himpunan. Bila dia adalah continuous anxious. Kan? Yes. Continuous anxious. Maksudnya kerisauan yang berterusan. Lama kelamaan, bila kita tak bertemu dengan kepastian dan dia tidak dikawal, yang tu akan jadi anxiety. Okey. Manakala panic attack, dia boleh berlaku dengan tiba-tiba. Tengah bawa kereta, tiba-tiba jantung berdebar-debar. Tangan berpeluh. Dan kita nak sesak nafas. Kan? That is panic attack. So, panic attack berlaku tiba-tiba. Anxiety juga, dia boleh juga tangan berpeluh. Dia boleh juga berdebar-debar. Tapi dia adalah kesinambungan daripada proses-proses kebimbangan sebelum ini. Panic attack, dia tak ada warning. Dia boleh berlaku dengan tiba-tiba. Contoh, ahli keluarga saya tak nak sebutlah adik ke abang ke adik ipar, tapi ahli keluarga saya, dia baru-baru ni tekanan jantung dia sampai 200 lebih. Ya Allah. And untuk makluman, dia tak ada masalah jantung, tapi tiba-tiba dia berlaku. And dia punya tahap dahsyatnya, bila dia buka kemeja dia, kan dia ada t-shirt dalam kan, nampak ya Allah. Kan? Betapa lajunya degupan jantung dia. Bila cek rupanya dia berkaitan dengan panic attack. Dan antara punca-puncanya adalah tekanan kerja yang melampau-lampau, kekurangan rehat dan kitaran tidur yang tak teratur. Tidur ikut dan lah kan. Dan biasanya benda ni berlaku kepada geng-geng editor, geng-geng designer. Yes. Macam saya sendiri penulis buku kan. Kita tidur pukul 2, bangun pukul 5. Selalunya orang yang involved dalam kerja-kerja kreatif lah. Kan? Sebab benda macam tu selalu biasanya tak semestinya juga. Tapi the point is, dia mempunyai kitaran tidur yang tak teratur. Sebab kena ingat, tidur ni penting bagi seseorang manusia. Sebab tu dalam Islam pun kan, Nabi pun amal tidur qailullah. Iaitu tidur tengah hari yang seketika. Bukan tidur tengah hari sampai maghrib. Tak. Itu membongkang namanya. Bukan tidur dari pagi bangun tengah hari. Itu bukan qailullah kan. Itu qailul syaitan kan. Right? Maknanya Nabi ajar kita tidur pada waktu tertentu dan tengah hari pun tidur balik untuk recharge. Supaya badan kita terkawal dan mempunyai rehat yang mencukupi dan tidak terkejut kerana kurangnya rehat. Sebab I think rehat tu memang dah cakap pun dalam Islam, and also physical kita, like our body needs rest kan. I mean biologically. Ada satu budaya yang sebenarnya tak berapa cantik, iaitu kita suka bersukan pada waktu malam. Okey, sebenarnya teguran untuk saya juga. Sebab saya pun kaki badminton malam-malam kan. Dia akan jadi masalah kalau sentiasa berlaksana kita main sukan pada tiap-tiap malam. Yang sekarang pickleball kan, tiap-tiap malam. Itu masalah. Sebab apa? Dalam Quran sebut waja'alnal laila libasa. Diciptakan malam untuk libasa. Libasa ni maksud pakaian. Tapi ahli tafsir kata pakaian maksud dia rehat. Dia tenang-tenang kat rumah. Bukan kelepang sampai pukul 1 pagi, nampak?
Kadang-kadang kata Piramli, okey. Okay. Sokmo tak okey. Okay, often tak boleh. Often tak okey. Okay, Masya Allah. Kita dah ada 700 share sekarang ni. Sikit lagi biarlah sampai berapa share? 300. Lagi 300 sampai 1000. Wow. Dan kita ada 16,000 likes. Thank you so much. Okay. Kita nak like sebanyak-banyak supaya kita boleh unlock bijak kongsi rezeki. Pada malam ni kita nak berikan RM1,000. Hopefully boleh kurangkanlah anxious tu juga. Kalau ada yang terasa lagi anxious. bahagia lah ya. Kalau ada yang buka account dia macam anxious sikit lah. I probably need another RM1,000. Mana tahu rezeki korang pada malam ni. Okay, but that is a very very good reminder lah sebenarnya bro. I mean, sebab tak ramai orang rasa macam sleep is important. Correct. Kan? Betul. Especially Ika adalah seorang ibu yang barulah juga. Okay. And anak umur apa dah? Anak baru setahun. Masya Allah. Anak saya yang sulung dah 25 tahun. Masya Allah. Nombor 2 baru selesai SPM. Wow. Bro, you don't look like someone yang ada I'm 45. 4 April yang lalu. Wow. Kena share juga ni. Bukan tips motivasi je ni. Kena share jugalah. How do you look like someone yang bukan... Ini kelebihan orang yang lahir tahun 80-an. Gitu. Millennial kan? Millennial. Sama lah kita. Okay, so Ika rasa macam once I dah step into motherhood, and Ika rasa macam sesuatu norma yang ibu-ibu ni akan nampak hebat kalau tak tidur langsung. Sebenarnya, okay, menjadi ibu, akan berhadapan dengan situasi sebegitu. Betul. Pada waktu yang sama, kita kena pandai mengimbangi. Yes. Sebab benda tu bersifat seasonal. Anak masih kecil, okey lah. Kalau anak sampai 12 tahun masih lagi kita tidur macam tu, itu masalah lah. Itu masalah. Okay, yeah. Sebab especially anak Ika pun masih kecil. Jadi a lot of She need times, the attention. Yeah, and then selalu berjaga malam apa semua. Betul. So kadang-kadang benda tu is like a norm untuk rehat tu tak penting. So thank you for giving the reminder juga kepada penonton kita hari ni juga. Mungkin korang rasa macam tak apalah, I muda lagi, I boleh hidup tidur 2-3 jam sehari je. So kadang-kadang itu could be the contribution to your anxiety. Sebenarnya kenapa kita jadi nampak tua daripada umur? Kerana faktor kitaran tidur yang tak tersusun. Kan? Kadang-kadang baru umur 28, muka macam 82 contoh kan. Betul. Kerana faktor, bila saya kata tidur mencukupi, bukan tidur daripada subuh sampai maghrib macam saya sebut tadi. Tidur mencukupi biasanya 6 ke 7 jam. And then kita tambah dengan tidur tengah hari yang disebut sebagai short nap. Power nap lah. Kan. Which is selalunya berapa lama recommended? Biasanya just 10 minutes, 15 minutes. 10 minutes is enough. Ambil contoh Okay. Barack Obama. Yes, kita tak setuju dengan dasar-dasar luar dia. Tapi ada beberapa habit. Dia buat apa tahu? Bila dia di meja presiden dia, dia penat, dia pegang pen. Dia tidur, the moment pen tu jatuh, dia bangun. Dan masa tu dia akan rasa dah segar balik. Contoh pernah tak korang penat dalam kelas ke? Pernah. Dia macam kan mengantuk. Lepas tu ada satu yang meja tersengut. Tidur dalam berapa saat? Bila bangun, hilang. Itulah power nap. Micro sleep. Itu micro sleep. Itu power nap juga. Kan? Power nap. Okay. Tapi kadang-kadang power nap tu macam just 1 minute je. A few second, kadang-kadang a few minutes pun dah cukup. So tidur qailullah pun kadang-kadang 5 to 15 minutes sebelum zuhur. Bila masuk zuhur, bangun. Solat zuhur. Okay, dia kena before zuhur lah. Lepas zuhur pun boleh. Contoh macam saya sendiri, lepas solat zuhur, biasanya lepas doa semua, saya akan duduk dalam antara 2 sujud. Ataupun duduk bersila, tunduk kan. Lepas tu dalam 5 to 10 minit, 15 minit, bangun balik. Wah, bestnya. That is among my habit lah. Pentingnya tidur qailullah tu. You guys boleh try lah sebenarnya kan. Ika kenal beberapa orang je dalam hidup Ika yang actually amalkan benda tu. So I think it should be dalam negara normalized kita ada 2 tokoh yang sangat jaga tidur qailullah. Siapa? Pertama, arwah Tok Guni Aziz. Tok Guni Aziz masa dia jadi MB Kelantan dulu. Kalau pergi office dia sebelum zuhur, gelap. Satu office akan office Menteri Besar. Practice tu. Okay. Ada office Menteri Besar je, jabat dia. Okay. Menteri Besar. Rupa-rupanya dia sedang baring kat tepi meja dia. Okay. Itu sekejap je. Seorang lagi tokoh yang mengamalkan short nap tengah hari ni, tu Dr. Mahathir. So, 2 tokoh ni mengamalkan short nap ataupun power nap.
Power nap. Okay. That's why otak dua manusia ni power. Genius kan? Yeah, Kan? genius. Especially Tun Mahathir up until today. Is he 100 already? Dah. Okay, saya terlupa pula nak update. Okay, so tadi kita cakap pasal perbezaan anxiety dengan panic attack. So basically kan bro, Amin dah explain sikit tadi. It's not really the same category lah. Panic attack ni more tu macam situasi yang tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba, correct. Anxiety ni berpanjangan. Yes, it's a continuous process. Continuous process. Okay, kita ada satu komen daripada Grand 4 Okay, ini macam contoh-contoh nama password wifi ya. Saya selalu panic time exam, tak boleh fokus. Okay, itu normal. Okay, tapi kita boleh jawab sekejap lagi. Boleh. Via cakap, kalau saya cepat rasa panik, jantung or nadi laju, tangan shaking, tapi tak adalah teruk tu, itu kira simptom apa? Okay, kita akan jawab juga. Kita jawab dulu untuk Grand 4 ni. Okay. Dia rasa gementar. Kadang-kadang gementar yang sangat teruk bila nak exam tu. Sampai kabur dah dia punya pemikiran. Tu macam mana tu bro? Okay. Pertama saya kena sebut dulu. Kalau kau tak pernah study and then kau tak pernah prepare pun, kelas pun kau tuang, tiba-tiba nak clear anxiety, tak. Yang tu akibat malas. Okay, saya kena sebut dulu awal-awal. Itu bukan anxiety. Sebab saya nampak dia dah jadi satu penyakit dalam college-college dan universiti. Dia kata tak boleh jawab apa anxiety. Padahal kau penting kelas. Kan? Sebab tu kau gigil. Okay, itu pertama saya kena sebut. Okay, betul. At the same time, kita kena address juga. Memang ada real case anxiety. Contoh tanda-tanda dia seperti fizikal kita, jantung berdegup kencang. Apa lagi dari segi fizikal, sesak nafas. Tangan jari kita gigil consistently. Bukan few second, consistently. Berpeluh tanpa sebab. Nak kata panas pun tak. Kan? Berpeluh tanpa sebab. Lepas tu kita punya otot kita tegang. Itu dari segi fizikal. Dari segi pencernaan badan, rasa nak muntah, rasa loya, sakit perut memanjang, kan? Ya, betul. Yang ketiga dari segi tidur dan tenaga kita. Contoh, kita sukar tidur malam yang boleh menyebabkan insomnia. Yes, overthink macam tu kan. Overthinking. Apa lagi? Dari segi penat kita sepanjang masa penat. Dia macam, padahal dah tidur banyak dah ni. Padahal dah macam-macam kita buat, tapi masih lagi penat. Itu juga tanda anxiety. Apa lagi? Dari segi emosi dan mental, kita rasa takut, cemas with no reason. Padahal dah study dah ni. Ni disclaimer. Ini untuk orang yang dah study ni. Orang yang disclaimer dari awal tadi kita cakap yang dah study, yang dah baca buku. Okay, lagi? Dan last kali dari segi tingkah laku. Dia cuba untuk mengelak untuk bersosial dengan orang, kan. Dia tak nak bersembang, dia suka menyendiri, di bucu-bucu katil ke, di bucu-bucu dinding ke, ataupun di tempat-tempat yang tertentu ke. So ini semua adalah tanda-tanda anxiety. Right? So menjawab soalan Grand 4 ni, kalaulah dia dah prepare dah, dah study dah, tapi ada simptom-simptom tadi, yes, you berada dalam risiko masalah anxiety. Okay. So, ada tak macam simple general solution untuk dia? Okay, pertama, please. Okay, anxiety ni dia ada 3 level. Satu yang is like beginner lah, baru nak start. Kedua, mild. Okay, ketiga, critical. Okay, yang pertama, kedua ni kita boleh cukup dengan kita bernafas. Kan? Nanti kita akan belajar. Okay, teknik lagi pernafasan kan. Betul. Yang kedua, kita get yourself with a correct circle. Kan? Mana-mana grup WhatsApp ke grup Telegram yang toxic, bukan mute, keluar terus. Nampak? Delete grup tu. Jangan saja nak tengok notification. Tak payah. It doesn't help your mental health. Tapi kalau tu group family macam mana bro ya? Group family mute pun tak apa kan. Archive. Archive kan. Sebab benda ni is not forever. Buat sementara waktu kan. Just while you boleh control, manage. Betul. Okay. Yang ketiga, jaga pemakanan kita kan. Kalau kau nak makan jajan je manjang, it doesn't help your body. Ingat, you are what you eat. Oh yes. If you kaki jajan, maka jajanlah perangai kau. Kan?
If you eat healthy, so healthy lah sikap kau. Betul. And yang seterusnya ialah jaga kitaran tidur kita. Betul, itu paling penting lah actually kan. Tapi kalau kita sampai tahap anxiety yang kritikal, kan, maknanya dah buat semua tu tetap lagi berlaku. Please go and get help. Kan, bukan mengadu kat social media, bukan buat konten social media, sebab dia takkan membantu langsung. Kita patut pula jenis rajin baca komen. Lagi bertambah anxiety, dia jadi depression pula. So, please, kalau ada masalah dan anda berhadapan dengan situasi-situasi petanda-petanda tadi, go and get help. Bila saya kata go and get help, bukan go and get help di social media. Jumpa pakar. Di hospital-hospital ada kaunselor-kaunselor, ada terapis-terapis. Dan ada juga KKM, dia ada sediakan form untuk self-diagnose. Dia ada kita jawab questionnaire untuk tengok adakah betul kita anxiety ataupun depression ataupun ada mental health ataupun tidak. Tapi kalau kita jenis have, boleh carilah mana-mana hospital swasta ke ataupun kaunselor-kaunselor yang bertauliah yang berbayar. Itu kalau have lah. Itu kalau have. Betul. Tapi thank you for giving that. Ada setengah orang dia macam tak tahu the first step pun to whatever do. I think boleh pergi kalau dengan cara nak ikut public punya clinics, just go to your nearest KK. Correct. Just tell them, Ika pasti ramai je orang yang willing to help you. Jawablah, that's the first step. Correct. And then dia akan refer you to the nearest hospital ke apa. Tapi macam Bro Amin cakap, have. If you have the access to spend, Google je sebenarnya mana yang terdekat. Okay, actually my next question adalah macam mana nak faham signal badan kita. Tapi I think you have already answered me. So macam itu sebenarnya antara warning signs lah orang kata. But do you have any more nak add on tak kepada macam panic attack tadi, dia lebih kurang macam tadi. Tapi it happen all of a sudden. Kan, ribut tak, hujan tak, tertiba sesak nafas kan, tertiba. Contoh ni contoh korang tengok tak movie Iron Man 3? Dah lama dah tu. Ingat tak Tony Stark kena panic attack? Ingat. All of a sudden kan. Ya, tiba-tiba. Kan dia baru buat suit Mark 42 yang boleh datang dengan menyeru je kan. So pada satu malam tu tiba-tiba suit dia datang kacau Pepper Potts kan. Sebab apa? Dah lama ni. Ingat balik ni. Tiba-tiba kat dengan movie kan. Tak apa. Sebab apa? Dalam mimpi pun dia mengganggu Tony Stark kan. Dan apa yang menjadi trigger kepada dia? Triggernya ialah dalam ramai-ramai ahli Avengers, yang manusia biasa, Tony Stark je. Thor daripada Asgard. Kan? Captain mereka, dia ada serum super soldier kan. Hulk dia kena gamma radiation kan. So they are not ordinary human being. The only ordinary human being adalah Tony Stark. Tiba-tiba berhadapan dengan alien daripada planet luar. Lepas tu terpaksa pikul bom nuklear untuk pergi serang Thanos kan. So it's new to him. So bila benda tu timbul lagi, benda tu dia tak predict tapi berlaku. So bila datang lagi benda tu dalam kepala dia triggered. Menyebabkan dia panic attack. Dia normal-normal tiba-tiba kan ada scene dia tengah lepak dengan Rodi kawan baik dia di satu kedai kopi kan. So ada budak minta sign. So bila budak minta sign tu dia pergi bisik, macam mana lubang alien hari tu? Terus kena panic attack. Sebab apa? Trigger daripada apa yang pernah berlaku sebelum ni. Nampak? Padahal sebelum tu okey je. That is an example of panic attack. Nak mudah faham. Okay, kejap. Before I comment sikit pasal Tony Stark tu, Ika nak remind kepada anda semua, bila kita reach 200,000 likes, kita akan unlock kita punya duit raya RM1,000 pada malam ni. Okay, I love how you use Tony Stark as an example. Sebab kenapa bukan Hulk, kenapa bukan Captain America dapat anxiety? Sebab dia bukan human. Tony Stark is human just like us. Correct. So for you to feel anxious is human. Jangan risau. You pun boleh jadi macam Tony Stark untuk regulate balik. Yes. Okay, Bro Amin, macam mana kita nak tahu kalau kita ni dah over consume content yang toxic? Macam kadang-kadang kita consume banyak and then kita terlupa nak distract. Correct. Distort. How do we know that we have over consumed? Jawapan ringkasnya apabila kita tidak hidup macam manusia biasa.
Okay. Apa maksud hidup macam manusia biasa? Bila kita mandi, kita mandi lah. Bila kita berus gigi, kita berus gigi lah. Bila kita quote and quote berak, buang air besar kan, kita buang air besar. Bila kita tidur lah. Okay. Apa maksud overconsume? Nak berus gigi pun main telefon. Oh my god. Nak mandi pun telefon ada. Nampak? Nampak? Buang air besar pun pegang telefon. Can you see? Ini macam sesuai je TikTok ni keluar dekat FYP suami-suami. Dekat saya juga sebab saya pun dilabel sebagai penghuni jamban oleh anak-anak saya kan. Bila even lagi teruk, nak semayang pun angkat takbir pun buka phone dulu. Nampak? Bangun tidur kan sunnah ambil wuduk. Tak, sunnah dia buka telefon dulu. Nampak ini tak? Screen time terlebih dah ni. Can you see? So ini adalah tanda-tanda kehidupan tak normal. Ada kawan saya, dia accident. Okay. Dia dah patah kaki, and then patah rahang, patah gigi, kan. Memang cedera teruk kan. Teruk ni. Dia 3-4 hari tak sedar. Sedar-sedar, tahu tak soalan pertama dia tanya apa? Mana telefon aku? Dia tak tanya mana kaki aku ke kan. Mana gigi aku, dia tanya mana telefon aku. Ini juga adalah tanda-tanda kita dah overconsume barang-barang yang bersifat gadget hanya kerana konten-konten yang ada dalam tu. Nampak? So, poin saya ialah, kalau kita dah keluar daripada kehidupan yang normal, di mana kehidupan kita rasa tak sempurna tanpa gadget, itu tanda kita sedang overconsume apa yang ada dalam social media. Wow. That's why kita kena budayakan detoxic social media. Contoh, anak saya yang baru dapat result SPM baru ni, saya gembira sangat-sangat sebab to me it is my biggest achievement. Bukan result SPM dia. Habis tu? Tahu tak, phone dia yang pertama dia dapat bila? Selepas SPM. Wow. Maksudnya selama 17 tahun hidup dia, dia tak pernah ada handphone. Dia minta tak? Dia minta tapi saya tak bagi. Okay. Sebab kami dah buat perjanjian. Your first phone, kebetulan birthday dia Disember juga. So, saya bagilah phone dia masa birthday dia. Ni before SPM punya results. Ni masa ni 3 hari lagi nak habis SPM. Okay. And kelakar tak kelakarnya, dia pergi kelas tambahan. Dia tunjuk phone. Satu kelas celebrate. Weh, Ima ada telefon weh. Kan? Sebab selama actually, that's ini, a huge thing. dia tak pernah ada phone. Untuk generasi dia, tak ada handphone. To me, that's what it is, an achievement. Wow. Ada orang tanya, habis tu belajar online semua apa? Guna phone bapak lah. Ataupun guna phone mak. Sebab sekarang kan macam homework, cikgu akan buat dalam group chat apa semua. Tak apa. Saya ada iPad saya, dia pinjam iPad saya. Wow, itu bukan problem. It's not a problem, kan? Okay. Point dia adalah, alhamdulillah, saya boleh kata anak saya mempunyai kesihatan mental yang sangat-sangat bagus. Alhamdulillah. She doesn't know apa isu-isu yang teruk yang berlaku. Contohnya, kadang-kadang kan Amin Idris kadang-kadang berani mengkritik masyarakat. So, ada orang kecam saya kan. Dia tak tahu apa yang berlaku. And she's okay. Kadang-kadang orang tanya, weh, bapak kau kena kecam? Ya ke? Dia tak tahu. And dia tak perlu tahu pun. Nampak tak? And dia hidup bahagia. Saya sebut ni nak bagi tahu beza orang yang hidup dengan social media dengan orang yang hidup tanpa social media. Maknanya anak saya boleh hidup je. Ada orang tanya, lepas tu dia tak tahu ke berita yang berlaku? Dia tengok berita. Ada je platform lain. Ada je platform berita kan. Dan memang pun dalam iPad saya suruh dia tengok berita. Supaya dia tak ketinggalan apa yang berlaku. Betul. So kena biasa-biasakan diri kita untuk detoxicate detox banyak pun tak apalah sebab dia more harm than good yang orang kata. Okay, Momo Bobo cakap, saya selalu panik. Terlepas pula tadi saya selalu panik tiba-tiba terdengar news sedih atau war. Okay, ada yang cakap, Nur Ahmad, Assalamualaikum, saya dah guna bijak.
Terima kasih banyak-banyak sebab menggunakan bijak. Jadi kepada penonton lain pun kalau belum menggunakan bijak, jadilah bijak. Okay. Sign up sekarang percuma saja dan tekan likes kita sampai 200,000 likes supaya kita akan unlock kita punya duit raya. Kita nak bagi RM1,000 kepada viewer bertuah kita pada malam ini. Okay. So Emily cakap thank you for sharing. You're very welcome. Ini memang this is our macam intention juga hari ini kita nak sharekan all our opinions and thoughts and harapnya bermanfaat untuk semua orang yang sedang lalui whatever that they are feeling right now. Okay. Now we move on to macam mana kita nak control lah macam mana kita nak manage. And Ika rasa the famous word sekarang ni when it comes to anxiety, macam mana kita nak regulate balik diri kita. Bila kita tengah anxious kan Bro Amin, apa benda yang paling cepat yang boleh buatkan seseorang tu calm down? Okay. Basically macam instant. Okay. Pertama, kita kena faham otak kita, badan kita, ada satu bahagian disebut sebagai amigdala. Iaitu sistem di mana bila datang sesuatu perkara, kita tak boleh beza. Ia bahaya ke tak bahaya. Kita redah juga rupanya bahaya. Dan itu juga akan boleh menyebabkan berlaku anxious dan sebagainya. So, apa benda yang kita perlu buat? Okay, pertama, kepada sesiapa yang berhadapan dengan orang yang ada masalah mental, saya just nak bagi tahu, dia tak semudah kata, kau tak berzikir kot. Kau tak semayang kot. Kau tak beriman kot. Hati-hati. Hati-hati, betul. Sebab that could be triggering juga. Saya share satu ayat dalam surah Maryam. Okay, take note. Maryam adalah wanita beriman. Wanita mulia. Okay. Dan tak ramai nama orang disebut dalam Quran. Okay. Dan antara nama yang sangat sedikit disebut dalam Quran, dalam sedikit tu, salah satu nama disebut dalam Quran adalah Maryam. Maryam, okay. Dan bila Allah sebut nama dalam Quran, sama ada Allah puji ataupun Allah hina. Abu Lahab Allah hina. Disebut dalam Quran. Tapi tak berarti dia mulia, Allah hina. Okay. Maryam disebut dalam Quran sebab Allah muliakan. Okey, nak bagi tahu dalam Quran, Allah menceritakan Maryam pernah mengalami tekanan hidup. Saya tak kata anxiety ke depression. Sebab kita tak boleh diagnose pandang-pandang macam tu. Tapi yang pastinya Maryam mengalami tekanan hidup sebab apa? Dalam surah Maryam cerita, Maryam takut kerana dicaci maki oleh masyarakat kerana dia mengandungkan anak dia. Orang mula membawang. Weh, dia mengandung tak ada bapak weh. Membawang dari dulu dah ada membawang kan. Orang duk mula kecam dia. Dia ni nampak je baik tapi tiba-tiba mengandung. Bapak tak tahu siapa. Dan tahu tak apa keluhan Maryam? Apa? Maryam sampai tahap dia kata apa? Alangkah baiknya aku mati sebelum peristiwa ini berlaku. Aku mati sebelum aku mengandung supaya orang tak ingat tentang aku, orang tak bercakap tentang aku. Bukankah ini tekanan yang sangat memuncak sampai kita kata baik aku mati? Maryam berhadapan dengan situasi begini. Okey. Apa nasihat Allah kepada Maryam? Adakah Allah kata kau tak beriman kot? Kau tak banyak zikir kot? Kan? Ingat we are talking about Maryam. Manusia yang paling mulia dan manusia yang sah beriman. Allah bagi tahu bahawa berhampiran dengan Maryam ada sebatang sungai. Okay. Dan Allah minta kepada Maryam goncangkan pokok kurma supaya jatuh buah kurma, makan kurma tersebut. Apa maksud dia? Pertama, Allah Ta'ala suruh dalam keadaan tekanan tersebut pergi bersihkan diri di sungai itu. Dan sungai kan ada bunyi air mengalir. Yes, kita rasa apa? Rasa tenang. Dan Allah Ta'ala suruh goncangkan pokok kurma kan, nakhlah tu, supaya Maryam makan kurma. Kurma kan ada kandungan gula yang sihat. Yes. Supaya membantu sistem badan. Nampak tak? Dia tak spike sugar level ke apa semua. Correct. Kan? Okay. Nampak tak bagaimana agama ajar dalam mengurus tekanan hidup, dia bukan semudah kau pergilah berzikir banyak sikit. Ya, betul. Kan? Please take note. Saya tak kata menafikan. Zikir, solat adalah salah satu cara penyelesaian. Betul. Tapi bukan satu-satunya. Yes. Dia mesti digabung dengan faktor biological. Betul. Digabungkan dengan faktor psychological. Dan juga digabungkan dengan faktor social. Dan juga spiritual. Gabung semua ini,
barulah kita boleh mengatasi dan mengurus masalah anxiety maupun panic attack dengan baik. Okay. So, seulang sekali lagi, pertama biological, dari segi sistem badan kita, sebab tu ada setengah masalah mental yang kronik. Bila suruh makan ubat. Jangan tinggalkan ubat tu. Jangan tinggal, betul. Ada yang dah makan, lepas tu dia rasa better, dia lupa. Dia tak nak dah ubat tu. Macam sakit gigi lah. Tanya sakit gigi punya dah, aku nak jumpa ke doktor gigi bila semua dah kan. okey, tak ingat. Dia lupa. Tapi that is so true lah bro. I mean, pasal yang sungai tu, saya teringat kan, sekarang ni, there's so many apps dalam phone. Untuk bunyi sungai. Dia keluarkan bunyi. Korang tak payah dah download app tu. Pergi sungai. Sungai mana tu dekat Selangor ni. Pergi je. Sungai Kelantan masalah sikit. Back to nature. Janganlah sungai Kelang kalau dekat sini. Seram kan. Pertama anxiety je. Takut. Okay, Laila ada komen dekat sini. Pernah kena time memandu panic attack. Auto berhenti tepi tangan shaking. Okay, I think you need to comment a little bit on this later. Alia Yusof cakap, ignorance sometimes a blessing in disguise. Correct. Kadang tak perlu tahu pun pasal semua orang. Ya Allah, betul. Ingat tak saya sebut awal tadi, otak kita ada 3 filter. Generalization, distortion, dan juga satu lagi apa? Delusion. Delusion adalah ignoring the data or the information. Kita ignore. Bahasa kasarnya kadang-kadang buat bodoh tu bagus. Faham maksud saya? Kan? Actually, ignorance is orang duk gaduh dan dia tak ada kaitan dengan kita. Okey, aku gaduhlah dulu kan. Tapi kadang-kadang itulah orang kita ni, benda tu syok kalau tengok. Macam orang lelaki suka tengok MMA. Macam tu kan. Itu kalau orang perempuan dia suka baca gossip. I think that is just sensational kan. Kita kena sedar diri. Kau tahu kau ada masalah mental, kau pergi baca gossip. And then bila orang marah kat kau play victim. So, sedar diri. Kita tahu kita ada masalah. So, sedari boundary kita. Yes, betul. Okay, another comment dia tanya. Hari ni, seorang je ke penonton bertuah? Kalau nak tahu, stay tune dengan kita sampai hujung show ni. Kita akan end dalam pukul 10 Pukul 10. So, beri kita 200,000 likes. Okay, kepada Hazu. Okay. Kejap. Sorry. Hazu pula cakap, boleh ulang sekali lagi. Biological, spiritual, social, yes. Psychological. Social. Banyak. Okay, dan, 4 lah. Okay, pertama biological, psychological, social, dan spiritual. 4. Semua tu kalau you guys dapat tap in dan dapat cover, insya-Allah okay. Maksudnya, kalau orang tu dia jaga semayang, itu spiritual lah. Spiritual. Tapi dia tak jaga dari segi social. Tak boleh juga. Duk gaduh orang, dengki orang, tak boleh tengok orang berjaya. It doesn't help your mental health. So, social kita dapatkan circle yang baik kan. Dari segi psychological, pergi dapatkan nasihat kaunselor ke. Dia kaunselor, kena beza. Kalau kita masih lagi demotivated, rasa down, sedih, kaunselor. Tapi kalau sampai tahap mental health and critical, bukan kaunselor. You kena jumpa psychologist or therapist. Okay. Kaunselor ni macam Yalah, dia motivator, sedih, down kan, gaduh dengan kawan. Dia bukan macam clinically diagnosed lah. It's not so clinical sangat. Okay, faham. Dia tak perlu ubat or anything lah. Yes, if you are, memang betul dah pergi KK, dah jawab questionnaire tu, dah memang clinically diagnosed, you need medicine and you need professional help. I mean, counselor pun professionals juga. Correct. Okay, so tengok level lah. Tengok level lah basically. You guys kena tahu jugalah where you sit on that level. Tapi kan Ika nak tanya sikit bro Amin, tadi ada yang cakap bila driving tu, itu macam a little bit dangerous jugalah. Kalau tiba-tiba panic attack tu, attack time tengah drive. Betul. Okay. Salah satu tip yang saya belajar, bila orang memandu ke ataupun tengah buat sesuatu aktiviti, please latih diri kita untuk slowly berhenti. Okay. Kan? Especially kalau kita tengah highway, cepat-cepat cari R&R terdekat ataupun jalan tepi yang ada ruang yang lebih sikit. Yes. Terus tekan hazard light, berhenti. And masa ni lah kita perlu tarik nafas. Yang tu sat lagi. Okay, faham. Alright. Apa ni, so I hope yang tanya pasal tengah drive tadi tu, you have to take note jugalah sebab especially whatever that you are doing lah,
find ways untuk backupkan benda tu. And also pada Ika, knowledge is power lah kan bro. I mean, bila you tengah macam anxious tu, you macam find out juga apa yang macam triggering tu sangat. But maybe you can help us tell the audience juga macam mana kita nak control teknik pernafasan kita. Dengan lebih simple dan efektif juga untuk semua orang follow. Dia ada dua jenis. Pertama, dia ada dua benda kita boleh buat serentak. Pertama, perasan tak? Ni dipanggil Union Valley Point. Di mana bahasa mudahnya kat sini dia ada boleh merangsang kita punya sistem-sistem badan. So bila kita mengalami tekanan ataupun sesak nafas dan sebagainya, pertama tarik nafas sambil kita tekan di sini. Sini Yes, tengah ni. Ini macam acupuncture point juga kan? Ke tak? Saya tak belajar bab tu kan. Tapi betul juga acupuncture point juga. So bila kita tekan sini sambil tarik nafas, macam mana tarik nafas? Okey, kita boleh buat sama-sama Kita tarik nafas, kita inhale dari hidung and then kita tahan 5 4 3 2 1. Okey. So kita tekan 5 4 3 2 1. Baru lepas. Baru lepas. So tarik balik. Inhale, 5, 4 sambil tekan 3, 2, 1. Bagi kita yang tak rasa apa-apa, apa ke benda ni kan? Yes. But trust me, orang yang tiba-tiba terkena panic attack, dia adalah tindakan awal yang penting sebelum kita jumpa and get help. Untuk menenangkan kita punya pernafasan, kita punya degupan jantung. And sebenarnya, kalau kita tengok dalam sirah pun, dalam bulan Ramadan, Nabi ajar, ada dalam satu hadis Nabi kata as-siyamul junnah. Puasa ni perisai. Fala yarfuth wala yajhal. Dia tak akan mengatakan orang, dia tak akan bercakap yang sia-sia. Dan dalam hadis yang sama, Nabi ajar kalau orang maki kita, mengata kat kita, tak Nabi suruh apa? Jawab 2 kali marataini. Apa dia? Inni shaimun. Inni shaimun. Aku berpuasa. Aku puasa. Nabi tak ajar untuk maki balik. Yes. Rupanya dalam psikologi, itulah tarik nafasnya. Bila orang maki kita, celaka gitu. Apalah. Nampak? Tapi bayangkan kalau kita tak tarik nafas. Celaka. Engkau lah celaka. Nampak tak? Aku tak puasa ni. Sebab apa? Tarik nafas itu ibarat kita tekan butang pause. Faham. From emotional level yang tinggi, kita tarik nafas, dia akan tone down kepada rational. So, teknik tadi kita boleh buat 4, 5, 6 kali. Dia akan membantu untuk immediate reaction before we go and get help. Yes. That's just the immediate yang paling instant lah for betul. For that current moment. I macam teringat pediatrician anak I, bro Arwin. Dia macam kalau toddler tengah tantrum ni, kita suruh dia blow bubble. Betul lah tu. Ibarat begitulah. Anak I kalau tidur tengah menangis macam blow bubble. Lepas tu dia distract. Macam agaknya adults pun kena practice benda sama. Versi tarik nafas untuk toddler. Tapi kalau mak budak pun jangan tiup buih. Kan. Pelik pula. So dia ada teknik dia lah. Ada teknik dia sesuai dengan tahap umur lah. Betul. Okay. So ada komen sikit tadi producer. I nak bacakan sikit. Dia ada tanya kalau ada panic attack confirm ada anxiety atau tak semestinya? Tak semestinya. Sebab anxiety macam saya sebut tadi, it is a continuous process. Setiap orang yang ada anxiety mungkin boleh terkena panic attack. Tapi tak semua orang yang panic attack ada anxiety. Sebab panic attack it can happen all of a sudden dan biasanya dalam 15 minit 30 minit habis lah. It can happen to anyone all of a sudden. Tapi kalau dia jadi macam terlalu kerap, bila kerap sangat, that is when itu masa tu we really need help lah. Dan bagi saya contoh saya sebut case tadi yang ahli keluarga saya, bila dia dah teruk ni, bila dia pergi ke hospital, doktor nurse dia suruh tekan sini kan? Lepas tu pada waktu yang sama doktor dia suruh picit sini ke. Lepas tu pada waktu yang sama dia kata the moment tarik nafas, lepas tu tekan sini, doktor akan ambil darah kat sini. Sebab kalau dia tak tekan sini dan tak tarik nafas secara serentak, darah tu akan terpancar keluar dengan kuat. Tetapi dengan tarik nafas serentak dia tekan sini, bila dia tap je,
darah tu tiba-tiba dia akan menyebabkan darah tu smooth dan dia menyebabkan tekanan darah tu turun. Oh, okay. And realize tak? Dia masih ada kaitan dengan pernafasan. Betul. Yeah. Actually, it's all connected lah. And correct. Kadang-kadang korang pernah tak rasa macam ada one time tu you kurang tidur, lepas tu the next day tu rasa macam berdebar-debar kan? Kurang rehat. So, connected to your pernafasan also. Pernafasan juga. So, betul. Actually kan, bro Amin, I terfikir kalau you nak macam self-care untuk bagi control this all anxiety, pergi, spa ke for women? Sebenarnya, actually, okay, lain orang, lain cara dia menenangkan diri dia. Ada orang spa, ada orang mungkin tengok movie. Macam saya, collect mainan, ambil gambar. Ambil gambar, itu menenangkan. Okay. Menenangkan. So, lain orang, lain cara dia treat diri dia. Yang penting, kena ada sedikit me time untuk kita. Sebab tu dalam hadis, pernah Nabi ditanya oleh seorang lelaki, dia kata, aku ada banyak harta, aku nak buat apa? Nabi kata, ibda' bin nafsak. Mulakan dengan diri kau dulu. Kan? Punya nak bagi orang lah sekali, diri sendiri tak terurus. Akhir sekali, kita tertekan juga. Betul. Fill your own cup. Yes. Appreciate yourself. Yes. And find something yang memang work for you. Menggembirakan kita. Tanpa menafikan solat zikir penting. Kena ada juga additional thing yang kita happy. Betul. Okay. So macam mana kita nak train diri kita untuk fokus kepada benda yang kita boleh control, bro? I mean, this is like such an important question. Sebab kita selalu risau tentang global issues yang kita tak boleh control tu. So, yes. Dalam hidup kita, ada benda di luar kawalan, ada benda di dalam kawalan. Benda di luar kawalan nama dia situasi. Benda di dalam kawalan adalah reaction kita. And the good news is that hidup kita bukan ditentukan oleh benda di luar kawalan, which is situation. But hidup kita is defined by how do we react. Saya buat contoh. Saya nak datang sini. Saya duduk Rawang. Pagilah contoh. Ada ceramah kat sini, ada live kan. Bangun pagi, sembahyang subuh, semua mandi, siap-siap, sarapan dulu dengan anak-anak dengan isteri. Tengah sarapan, pam, anak tumpahkan air. Kena pula atas baju saya pula orang Kelantan. Bila nak marah, dia terbiak habislah bahasa Kelantannya. Saya kata, tahu dah anak kita ni terbonahnya letak tepi bakpo. Wah, Allah lah kan. Contoh kan. Okay. Isteri pagi buta kena marah. Down. Sedih. Anak pula mak marah okey lagi. Ayah marah dah menangis. Wang menangis, bas sekolah tinggal. Mak tak ada lesen, siapa kena hantar anak sekolah? Bapak lah. Bapak kelang kabut lagi ceramah ni. Hantar sekolah, lambat, pengawal ambil nama, cikgu disiplin marah. Ayah masuk kereta, aduh aku ceramah pula kan. Pergi pula on the way jam, sangkut sampai dah lah lambat. Buka beg nak ambil laptop, Allah tertinggal laptop. Allah, dia macam domino. Semua tu berlaku kerana apa? Mungkin korang boleh komen dekat ruang komen. A sebab air tumpah ataupun B sebab bebel. Agak-agak. Dia puncanya apa? A, air tumpah ke B, bebel? Bebel. Betul. Sebab A, air tumpah dalam kawalan kita ke luar kawalan? Tidak, luar kawalan. Bebel is dalam kawalan kita. Daripada aku bebel, apa kata ambil kain, lap meja. Oh my God. Masuk bilik, tukar baju, sambung sarapan. Bini Cik Ati? Ya. Anak nangis? Itu semua sebab... Tak berlaku dah. Kan? Betul. Lewat ke ceramah? Tertinggal laptop, tak berlaku dah. Tak. Sebab it's not about the situation. It is about how do we react. Contoh lain. Kita tahu tak bila kiamat berlaku? Tidak. Nabi tahu tak bila kiamat? Nabi tak tahu? Tak ada. Malaikat tahu tak bila kiamat? Tak. Siapa tahu? Allah. Hanya Allah. Hanya Allah yang tahu. Pernah Nabi ditanya dalam satu hadis Sahih Muslim, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Bila kiamat? Nabi tak jawab. Sedangkan tanggungjawab Nabi, kewajipan Nabi, tabligh menyampaikan. Tapi Nabi tak jawab. Kenapa Nabi tak jawab? Agak-agak Ika. Nabi tak tahu. Kiamat. And also rasanya kalau jawab pun it will trigger umat untuk terus feel something. Seram kan? Yes, seram ya. Tapi bila Nabi diasap banyak kali, Nabi jawab juga last kali. Tak Nabi jawab apa? Ma'adattalaha. Apa persiapan kau? Kau duk kecoh. What is your action? Bila kiamat tak tahu overthinking, depressed, anxiety. Nabi tak suruh fikir pun bila kiamat.
Nabi ada sebutlah bila apa tanda-tanda. Tapi tanda-tanda tu tak tahu bila. So Nabi sebut apa? Persiapan. Solat kita, amalan kita, social kita semua. So it's not about the situation. It's about how do we react. Reaction. Another example, nak bagi faham ni. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi cerita di tangan kita ada benih kurma. Kiamat berlaku. Nabi sebut apa? Agak-agak. Salah pun tak apa. Tanam kurma. Betul. Nabi suruh tanam. Nabi suruh tanam. Walaupun kiamat. Sebab apa? Kiamat dalam kawalan kita luar kawalan. Luar kawalan. Tanam? Dalam kawalan kita. Nabi suruh fokus benda dalam kawalan kita. Masya Allah. Dalam suasana isu semasa yang tak menentu, kita boleh kawal tak? Tak boleh. But how do we react? Penjimatan kita, makan kita, dalam kawalan kita. Dalam kawalan fokus kita. Yang tu. Fokus yang tu, and that will make you feel even lebih calm because you are doing something about within your control. Within your control. Correct. Masya Allah, that is such good advice. Okay, sangat-sangat banyak boleh take away daripada live kita hari ni. Okay, so Ika nak tanya one, maybe almost lah last question before kita akan reveal soalan kita. Saya pula berdebar ni. Kita akan reveal soalan kita kepada penonton bertuah, walaupun kita tak dapat 200,000 tapi kita almost 60k likes. Okay, dan kita dapat almost 2,000 shares. Okay, lebih daripada yang kita minta, which is good. Okay, and Bijak bermurah hati nak kongsi rezeki kepada 10 penonton bertuah untuk bawa pulang RM100, which is RM1,000 in total lah. Kita nak belanja semua orang. Okay, so Bro Amin, apakah nasihat untuk people yang dah rasa macam dah tak kuat dah nak handle semua ni, yang macam rasa macam I think this is just the end lah for me, yang macam tak nampak the light at the end of the tunnel tu. Itu kan kadang selalunya jadilah kepada orang yang dah tak ada daya. Okay. Pertama, kita kena pasti apa punca dia. Which is generally kerana overloaded dengan maklumat. Dan zaman sekarang, it refers to social media. So please, bagi orang yang sedang mengalami situasi begitu, cuba detox social media. Yes. Kalau boleh, fokus ataupun jadualkan hari-hari tertentu je. Kan? Macam saya bila balik rumah, saya letak phone tepi. Kan? Tak ada dah social media. Bila kecuali waktu-waktu kerja ke mesyuarat online, yes. Yang kedua, my humble advice, please go and get help. Jangan duduk sorang-sorang. Apatah lagi jangan komplain, jangan meroyan di social media. Oh yes. Trust me, betul. It doesn't help at all. Betul. Okay. Yang ketiga, ingat satu ayat Allah Azza wa Jalla. Allah sebut dalam Quran, Qul ya ibadallazina asrafu ala anfusihim. Allah Ta'ala kata apa? Katakanlah kepada hamba-hambaku. Ayat ni, Tuhan nak pujuk hamba. Tuhan nak pujuk kita tahu. Dalam Quran kan Tuhan biasanya ayuhan nas, ya manusia, ataupun ayuhal lazina amanu, wahai orang beriman. Tapi ayat ni Tuhan tak guna ayuhan nas, Tuhan tak kata wahai orang beriman. Tuhan kata qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Tuhan nak pujuk kita. Allazina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampau ke atas diri mereka. Dia rasa stres, dia mungkin rasa terbuat salah, tekanan hidup. Tuhan kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah. So bersangka baik dengan Allah, Allah akan tunjuk jalan keluar kepada masalah kita. So saya cerita ni complete. Spiritual kita, social kita, psychological kita, biology pun. Dan kalau kita perlu cari dapatkan obat dan sebagainya, bila perlu go for it. Jangan malu, jangan segan. And jangan tunggu esok, jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu bulan depan. Do it today. Okay. Very, very bermanfaat, sangat-sangat so impactful. I feel like this session hari ini, Masya Allah. Okay, walaupun kita sembang santai je, tapi sebab topik kita ni agak berat juga sebenarnya. Sebab kita tak tahu people who are going through ni, apa cerita di sebaliknya. So, I hope siapa-siapa yang rasa diperlukan extra help tu, just dengarlah dan
praktikkan dalam hidup anda semua juga. Okay, dan I think we are almost towards the end. Kan rasa macam tak cukup lah, another producer. 5 minutes to go. Hopefully one day kita boleh macam extend 2 jam ke 3 kan. Okay, so sekarang dah tiba masanya yang ditunggu-tunggu. Kita nak cari 10 penonton bertuah. Dan setiap seorang daripada anda yang 10 penonton bertuah ni boleh bawa pulang wang tunai bernilai RM100. Okay, so adakah anda semua dah bersedia? Sila beralih ke aplikasi TikTok if you are from a different platform. Okay, masuk TikTok bijak.my sekarang. Bila dah masuk tu tekanlah follow ya. Dan kita akan pilih penonton dari TikTok sahaja. Nanti korang sibuk-sibuk jawab dekat apps lain takut tak dapat menang. Okay, soalan kita, Bro Amin, do you mind giving the honours of bacakan soalan ni? Okay. Apakah satu teknik mudah untuk kita kawal anxiety ataupun panic attack yang saya kongsikan sebentar ya tadi? Ya senangnya. Okay, jawab saja apakah teknik yang mudah. You don't even have to demo sebab itu benda yang kita kena buat selagi kita hidup. Cumanya that teknik tu macam lebih kepada untuk I rasa macam there's so much reason kenapa kita kena buat tu lah. Ada juga yang saya sebut bila kita baca berita ada 3 filter tadi kan. Kan yang saya buat contoh kereta Kanch dengan kereta Honda kan. Itu pun teknik dalam kita memilih berita supaya dia tak trigger kita. Betul lah. Boleh jawab juga. Boleh jawab juga if you rasa you macam lebih advance lah. You tengok live ni dari awal tadi kan. So boleh juga yang macam tu. But I feel like memang teknik yang Bro Amin share tadi tu dia macam instant relief lah. Correct. Kalau orang kata macam you sakit kepala tu dia macam Panadol lah. Situ. Dia instant. Tapi yang you bagi the 3 examples tu more kepada long term, correct. Tapi I rasa itulah kita sebagai as a human being kan, yang living on this earth. Kalau kita betul-betul cherish our life, benda tu yang kita kena jaga. And actually that is the hardest. Correct. The one that you spoke about like spiritual apa semua tu. Sama juga macam ni tadi. Betul. That is the hardest. Jaga. Especially dengan as you become adults, kita ada banyak tanggungjawab. And sebenarnya saya sembang je kena jaga tidur. Saya sendiri pun kadang-kadang tak terjaga tidur sebab kita yelah diajar untuk jadi workaholic. Betul. So jadi tak tertidur. So yelah saya pun sedang belajar untuk tidur pada waktunya. Benda tu sentiasa is going to become a work. Dia benda yang you kena sentiasa sustain, and untuk kita ada balance semua tu is not easy at all. Kami faham, life is hard. Correct. So I guess itulah that is the purpose of life basically sebagai seorang Islam juga kan. Dan kita pula Malaysia ni kita kaya dengan makanan. Cuma beza dia orang negara luar kebulu, mati sebab kebulu. Kita mati sebab makan. Pilihan macam-macam penyakit lah kan. Betul. Ya Allah. So menjaga benda tu pun sebenarnya penting dalam kita menjaga kesihatan mental kita juga. And actually jaga makanan tu tak susah pun, because kita pun boleh berbalik kepada makanan sunnah kan. Betul. So and that is so I love the example Bro Amin bagi pasal kurma tadi. Eka pernah baca pasal talbina. I just found out about talbina. Itu pun sesuatu yang can be very very helpful kalau kita tengah merasa sangat sedih. Kan? Yes. So dia membantu kita punya biological sistem badan kan. Dia very soothing kan. So you are what you eat actually. Kalau you makan benda-benda yang soothing, soothe lah you. Dan satu lagi saya mungkin lupa nak sebut tadi, Nabi ajar bila kita tengah marah ambil wuduk. Solat 2 rakaat. Dia akan membantu juga our level of anger. Okay. InsyaAllah. Ada hadis bila marah Nabi sambil wuduk. Kalau tawaduk, pergi ambil wuduk. Solat 2 rakaat. And then comes zikir and whatever. Betul. Okay. Alright. So, kita dah jumpa 10 pemenang bertuah kita. Wow. Apa orang kata selalunya langkah kanan kan? Tapi ni type kanan ke? Scroll tangan kanan. Jangan scroll dekat tempat-tempat yang tak sepatutnya dah. Itu quality of life yang affected tu. Okay. Alright. So, kita share jawapan kita. Antara teknik yang paling mudah tadi adalah teknik
pernafasan. Ya. Itu adalah jawapan dia. Kita nak baca 10 penonton bertuah hari ini. Ika baca 1 sampai 5. Bro Amin boleh baca tak 6 sampai 10? Boleh. Okay, congratulations. Tahniah kepada Merpati Kelisa, Nur Amalina Ali, Bro Zul Naidi, Zuhaimi Ramali, Mami Cha 215. Yang keenam, Ikin 14. Okay. Yang ketujuh, Ricky Barboa 6. Yeay. Yang ke-8, Hazu 0133. Okay. Yang ke-9, Nuhaulia. Okay. Yang ke-10, Kiki Love 7071. Okay, congratulations. Ika seronok tengok ada nama Ricky Barboa, Hazu, Ikin. Dia daripada awal dia join kita tadi. Betul. So, as much as kita suka anda tonton kita dan support bijak, kami juga are really happy for you. Hopefully, you dapat manfaat juga daripada this live today. Okay? InsyaAllah. Dan ramai sebenarnya jawab betul secara rawak. So, kalau anda tak terpilih, jangan risau. Malam ni boleh cuba lagi minggu depan untuk kita punya bijak live. Okay? InsyaAllah lah. Macam tadi cakap boleh dapat banyak manfaat. So, jangan lupa PM your details kepada TikTok bijak dalam masa 24 jam. Dan admin kita akan reply anda dengan pemberian wang tunai akan diuruskan dalam masa 30 hari bekerja. Janganlah expect esok terbank in. Kan? Okay. Sabar. Okay. So, baiklah. Alah, I'm so sad. Kita dah macam overrun sikit. Tapi macam I'm so happy. It's such a good reminder juga. Thank you so much, Bro Amin, for joining us today. I am so happy to see you today juga. Dan terima kasih pada bijak.my. Yes. Kerana Terima kasih. kepercayaan diberi. Betul, terima kasih juga Bijak for having us. Okay, harapnya dapat jumpa lagi di studio Bijak nanti. Okay, dan sebelum kita akhiri this session pada malam ni, apakah one message yang Bro Amin rasa macam you want to remind everyone lah, untuk semua orang ingat pada malam ni dan hari-hari akan datang if they go through something yang susah nanti. Simple je. Everybody have a choice. Setiap orang ada pilihan. Okay. Dan siapa kita hari ini adalah kerana pilihan kita buat sekarang. Oh, wow. Dan siapa kita pada masa akan datang adalah kerana pilihan kita buat dulu. Nampak? And dia tak ada, there is no such thing as I have no choice. Orang yang kata I have no choice, they have made a choice. Apa dia? No choice is also a choice. So you might as well make a choice and make the best choice for you. Apa dia choice dia? Pilih berita yang informatif. Yes. Bukan berita yang provokatif. Pilih kawan yang membantu, bukan kawan yang menjahanamkan. Pilih jadual tidur yang betul. Pilih pemakanan yang betul. Pilih cara hidup yang sihat. InsyaAllah, apa kita pilih menentukan apa kita jadi pada masa akan datang. InsyaAllah. Right? You are what you choose. Everybody have a choice. Yes, okay. Basically semua tu kena yang baik-baik lah. Correct. Okay. Dan macam mana kita, last. Okay. Macam mana kita nak, selalu orang cakap, you have a strong mind. Yeah. You are a strong-minded girl or women. Macam kadang-kadang ada orang cakap, oh you ni lemah semangat lah. Okay. Macam mana kita nak kuat mentally walaupun betul. Bagus soalan ni. Saya banyak dijemput untuk tajuk work-life balance. Okay. Which is bagus. Cuma kadang-kadang disebabkan kita terlalu sembang tentang work-life balance, kita lupa tentang how to be resistant in life. Kita terlalu sembang pasal kesihatan mental, sebab kadang-kadang kita jadi manja. So kita juga kena ada daya tahan yang kuat, supaya kita tak jadi generasi strawberry, kan? So benda ni juga berkaitan dengan kita punya kekuatan mental. Dan bila saya kata kekuatan mental, ingat spice, kan? Spice. Dia adalah spiritual, physical, intellectual, emotional and social. C tu apa? S. S. Kan? Spice with so, S. Spiritual, ibadah kita. Physical, pemakanan kita, penampilan kita. Intellectual, apa kita baca. Sebenarnya menentukan kekuatan mental kita juga. Kalau kita baca benda sedih je manjang, benda yang negatif je manjang, koyak mudah, kan? Kemudian emotional. Saranan saya, macam mana nak kuatkan emosi kita. Ada setengah orang, dia pergi melawat rumah-rumah orang tua.
Menyebabkan dia akan jadi lebih bersyukur. Oh yes. Dia pergi rumah anak yatim. Dia lagi ya. bersyukur. So menguatkan emosi dia. Kadang-kadang dia pergi infak kepada rakan-rakan di negara P kan. Dia bagi sumbangan. Dengan itu juga menguatkan emosi kita. Betul. Dan juga sosial. Siapa kita berkawan sebenarnya akan membentuk siapa kita. Betul. Kita berkawan dengan orang kaki gosip lah kita. Kita berkawan dengan orang yang ada kekuatan mental yang hebat. InsyaAllah akan terjangkitlah sedikit sebanyak kehebatan itu. Betul. You basically choose lah people yang akan influence you tu. Kan juga? Correct. Okay, thank you so much Bro My pleasure. Amin. We really appreciate you having, joining us today. Okay, sudi sama-sama dengan kita juga borak-borak bijak pada malam ni. Sampai tersebut borak dulu baru buka ni. Program lain. Alamak. Okay, and thank you for all the likes juga, comments and shares. Jangan lupa follow TikTok Bijak dan ada banyak lagi live content untuk anda semua. Mereka ada juga social media content. Jangan lupa support kami dan kita akan tampilkan dengan lebih banyak lagi pada masa akan datang. Jangan lupa temu janji kita minggu hadapan. Kita nak bawa show konsep bagaimana dan bersama siapa. Stay tuned. Assalamualaikum. My name is Ika. Thank you so much everyone. Bye. Waalaikumsalam.